5 dinar ini boleh buat apa? Ini kisah 5 dinar. Beratnya adalah 21.25 gram. 5 dinar ini kita boleh buat apa, tuan-puan? Jom saya tunjukkan. Yang pertama, berkahwin. Kumpul sampai 4 keping, kita dah boleh berkahwin tanpa hutang. Yang kedua, deposit rumah. Kumpul sampai 5 keping, kita boleh beli sebuah rumah. Yang ketiga, dana kecemasan. Kumpul sampai 6 keping, bila kita susah nanti, kita dah tak perlu nak susahkan orang lain. Yang keempat, dana pendidikan anak-anak. Kumpul sampai 6 keping, anak-anak kita dah boleh belajar tanpa hutang di universiti nanti. Dan yang terakhir, dana persaraan. Kumpul sampai 30 keping, bersara nanti kita boleh bersara dengan selesa. Jadi, tuan-puan boleh letakkan matlamat yang jelas, maka emas-emas inilah yang akan bantu tuan-puan untuk capai setiap matlamat yang tuan-puan inginkan. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh terus rujuk pin video di profil untuk saya bantu sebaiknya.